Macam mana boleh jadi harus? Sebab semua benda kat dalam raut ni semuanya halal kecuali puteri duyung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa pendapat budak umur 7 sampai 11 tahun sekarang ni dah ada yang jadi penyanyi. Bahkan ada yang masuk pertandingan. Baguslah sebab ia melatih generasi muda untuk menyambung karya-karya yang penyanyi terdahulu macam Aina Abdul ke apa ke. Bahkan Ana rasa bukan first time, bukan baru lagi pertandingan-pertandingan macam ni. Rasanya sejak daripada bintang RTM lagi dah ada pertandingan menyanyi budak-budak ni. So, bagi Ana rasanya tak apa kot yang untuk hadirkan mereka ni untuk menyanyi di dalam pertandingan. Lagipun rasanya tak kalau benda ni haram, dah lama dah ulama-ulama dah haramkan. Tapi nak tengok okey je. Jadi asalkan diorang ni ikut garis panduan yang telah ditetapkan. Okey. Macam mana boleh kenal? So Ana ni dengan Ustaz Rahim ni bukanlah yang berapat. Bahkan jika orang tak pernah jumpa pun. Ana kenal dia sebab dia tahu Ana ni nak belajar tarim. Lepas tu Ana kenal dia sebagai seorang founder spray wangian. Itu aja batas kita orang. Sebenarnya Ana tak kenal dia. Ya. Tapi Ana menghormati dia lah sebagai seorang pendakwah, asatizah, mutawif kan. Itu orang Arim. Orang Arim buat dah. Dia tu orang baik insya-Allah. Minta nasihat sikit untuk budak-budak tu. Nasihat okey, sini lah. Budak lelaki 3 je Ana nak pesan. Budak perempuan Ana bagi sebab yang perempuan ni kan special kan. So kita bagi 4 pesanan. Yang pertama, jaga istirahat. Tak kira lah macam mana seronok sekalipun korang berkawan, korang bergaul. Ingat, istirahat jaga. Istirahat antara lelaki dengan perempuan. Jaga jangan sampai melampaui batas. Dan yang paling penting dalam menjaga istirahat ni, jangan berkapal. Gatal nak berkapal kecil-kecil. Jangan berkapal. Kalau nak kahwin, buat cara halal. Tak harus. Tapi korang ni kecil lagi. Nanti bila dah besar, nanti barulah fikir pasal kahwin, couple semua ni. Nombor 2, jaga solat. Tak kira lah korang ni penat training ke apa ke, ada konsert ke apa ke. Ingat satu benda. Solat jangan tinggal. Sebab